Ekonomi Malaysia baru catat pertumbuhan 6%. Manufacturing naik, ekspor naik, pelaburan bergerak, data center berkembang. Atas kertas memang nampak cantik. Tapi buka media sosial, pergi pasar, sembang dengan orang kerja, ayat yang kita dengar masih sama. Barang mahal, gaji macam tu juga, duit makin cepat habis. Sebenarnya, dua benda ni boleh berlaku pada masa yang sama. Ekonomi negara boleh berkembang dengan kuat, tapi poket kita belum tentu terasa 6% lebih tebal. Pada suku kedua 2026, ekonomi Malaysia berkembang 6% berbanding tempoh sama tahun lalu, naik daripada 5.4% pada suku pertama. Untuk separuh pertama tahun ni pula, pertumbuhan kita berada pada 5.7%. Dan kalau tengok apa yang tarik angka ni naik, memang ada benda yang menarik. Sektor perkhidmatan berkembang 5.9%, manufacturing lebih laju 7.3%. Dalam manufacturing saja, produk elektrik, elektronik dan optikal berkembang 14.4%. Ini penting sebab Malaysia sekarang dapat manfaat daripada global tech cycle. Dunia tengah belanja besar untuk AI. AI perlukan semiconductor. Data center perlukan server. Server perlukan chip, power equipment dan macam-macam komponen elektronik. Malaysia memang berada dalam supply chain tersebut. Bank negara sendiri kata permintaan berkaitan AI menyokong ekspor E&E Malaysia. Dalam sektor perkhidmatan pula, information and communication tambah 8.3%. Antaranya disokong oleh semakin banyak data center yang mula beroperasi. Jadi bila kita selalu dengar Microsoft, Google, data center, semiconductor masuk Malaysia, sebahagian daripada impaknya memang dah mula muncul dalam angka ekonomi. Tapi dekat sini ramai salah faham tentang GDP. Bila GDP naik 6%, dia tak bermaksud gaji korang automatik naik 6%. GDP ukur berapa banyak nilai ekonomi yang dihasilkan dalam negara. Contohnya, sebuah kilang semiconductor tingkatkan pengeluaran dan ekspor berbilion ringgit. Sebuah data center bernilai besar mula beroperasi, GDP naik. Syarikat tambah mesin dan bina kilang baharu, investment naik, GDP pun naik. Tapi kesannya kepada pendapatan seorang bekerja dekat Ceras, Johor Bahru atau Kota Baru mungkin mengambil masa. Dan tahap kesannya pun tak sama. Memang Bank Negara catat pertumbuhan aggregate wages sekitar 5.5% pada suku kedua, tapi itu angka keseluruhan. Ada pekerja dapat kenaikan, ada yang gaji tak berubah, ada industri tengah berkembang laju, ada industri masih perlahan. Sebab tu pengalaman setiap orang berbeza. Lepas tu ada satu lagi benda yang selalu mengelirukan. Inflasi suku kedua berada sekitar 1.9%. Orang dengar inflasi rendah terus fikir, kenapa barang tak murah? Sebab inflasi turun tak semestinya harga turun. Ia cuma bermaksud harga sedang meningkat dengan lebih perlahan. Katakan barang yang dulu RM10 naik jadi RM12. Tahun depan inflasi rendah. Harga mungkin naik daripada RM12 kepada RM12.20. Dia tak semestinya kembali menjadi RM10. Itulah sebab statistik inflasi nampak terkawal, tetapi ramai masih terasa kos sara hidup tinggi. Harga yang dah naik sebelum ni masih berada pada paras baru. Lagi satu, setiap isi rumah belanja duit secara berbeza. Kalau sebahagian besar gaji korang pergi kepada makanan, sewa rumah, kereta, childcare dan hutang, pengalaman korang terhadap ekonomi memang sangat berbeza daripada angka GDP negara. RM200 kenaikan gaji pun mungkin tak terasa kalau komitmen bulanan naik hampir sama banyak. Jadi bila kerajaan kata ekonomi kuat dan rakyat kata hidup masih mahal, dua-dua tak semestinya bercanggah. Mereka sebenarnya sedang bercakap tentang dua benda berbeza. Satu ialah prestasi ekonomi negara, satu lagi ialah kuasa beli individu. Kalau GDP naik tapi gaji sebenar bergerak perlahan, orang memang susah nak rasa beza. Jadi, angka 6% itu memang sesuatu yang positif untuk Malaysia. Ia menunjukkan ekonomi sedang berkembang dengan momentum yang kuat. Tapi GDP bukan statement bank kita. Ia tak mengukur berapa banyak baki duit tinggal selepas bayar rumah, kereta, makan dan bil. Pertumbuhan ekonomi jadi lebih bermakna apabila syarikat berkembang, pekerja dapat pekerjaan bernilai tinggi, produktiviti meningkat dan kenaikan itu akhirnya masuk kepada pendapatan rakyat. Barulah bila angka ekonomi naik, orang dekat bawah pun boleh cakap, okey, kali ni memang aku rasa.